Okey, jom kita bincang satu topik yang sangat penting tapi mungkin ramai yang terlepas pandang, membina tabung kecemasan. Percayalah, ini adalah langkah pertama yang paling asas untuk kita rasa lebih tenang dan stabil dari segi kewangan. Baik, saya nak anda jujur dengan diri sendiri. Cuba bayangkan, kalau esok tiba-tiba kereta buat hal atau anak demam kena pergi klinik, adakah anda ada duit simpanan yang cukup untuk selesaikannya tanpa perlu pening kepala? Soalan ni penting sebab hidup ni kan memang penuh dengan kejutan. Sekarang tengok nombor ni, 61%. Nampak besar kan? Sebenarnya angka ni mewakili satu realiti yang agak membimbangkan untuk ramai di antara kita kat Malaysia ni. Tapi apa sebenarnya maksud di sebalik nombor ni ya? Inilah dia penjelasannya. Kajian dari Bank Negara sendiri tunjukkan yang lebih separuh daripada rakyat Malaysia akan struggle, akan rasa susah nak cari RM1,000 kalau ada apa-apa kecemasan. Ini bukan sekadar statistik tau. Ini adalah cerminan sebenar betapa rapuhnya kedudukan keuangan ramai orang. Jadi, apa jalan keluarnya? Macam mana nak selesaikan masalah ni? Di sinilah konsep tabung kecemasan masuk. Cuba anda bayangkan ia macam pelampung keuangan peribadi anda. Ia sentiasa ada untuk pastikan anda tak lemas bila tiba-tiba dilanda ombak masalah kewangan. Kalau nak bagi definisi mudah, inilah dia. Dana kecemasan ni adalah duit yang kita simpan khas. Khas untuk benda-benda yang tak dijangka. Matlamat utama dia cuma satu, untuk elakkan kita dari terpaksa buat pinjaman peribadi atau, lagi teruk, usik duit simpanan untuk hari tua. Atau guna peribahasa orang tua-tua kita, sediakan payung sebelum hujan, kan? Memang tepat sekali. Inilah fungsi sebenar dana kecemasan. Ia adalah jaring keselamatan peribadi kita yang akan sambut kita bila kita jatuh. Okey, yang ini sangat penting untuk kita faham. Dana kecemasan ni adalah untuk kecemasan yang betul-betul kecemasan. Macam kereta rosak, bil hospital, atau na'udzubillah, hilang kerja. Ia bukan untuk beli telefon baru, bukan untuk pergi bercuti, dan bukan juga untuk bayar deposit rumah. Itu semua adalah perbelanjaan yang dirancang, bukan kecemasan. Kena jelas beza dua ni. Baik, kita dah faham apa itu tabung kecemasan. Sekarang, soalan paling popular. Berapa banyak sebenarnya kita perlu simpan? Jom kita tengok macam mana nak letak satu sasaran yang realistik untuk diri kita. Kebanyakan pakar kewangan setuju dengan petua ni. Sasaran kita sepatutnya ialah simpanan yang cukup untuk tampung perbelanjaan penting kita selama 3 hingga 6 bulan. 3 bulan tu kira okey lah. Tapi kalau dapat kumpul sampai 6 bulan, itu memang terbaik. Ia bagi kita ruang bernafas yang lebih selesa. So, macam mana nak kira? Senang je. Ambil pen dan kertas atau buka je apps notes kat telefon. Senaraikan semua perbelanjaan yang anda wajib bayar setiap bulan. Ingat, yang wajib je tau. Sewa rumah, bil api air, bayaran hutang, belanja dapur, kos pengangkutan ke tempat kerja. Benda-benda macam langganan Netflix, makan-makan kat kafe hipster tu semua, letak tepi dulu. Macam dalam contoh ni, jumlahnya RM1,600 sebulan. Bila dah dapat jumlah bulanan tu, formulanya memang mudah. Ambil je jumlah tu, darab dengan 6. Jadi, kalau ikut contoh tadi, RM1,600 darab 6, kita akan dapat sasaran RM9,600. Nampak macam banyak kan? Saya faham. Tapi jangan risau, jangan panik. Tak perlu ada semua tu esok. Kita akan bina sikit demi sikit. Okey, target dah ada. Sekarang, bahagian yang paling praktikal. Macam mana kita nak mula membina tabung ni? Jom kita mulakan perjalanan ni dari tak ada simpanan kepada seorang wira simpanan. Boleh kan? Proses dia boleh kita pecahkan kepada 4 langkah mudah je. Pertama, kira sasaran anda macam yang kita dah buat tadi. Kedua, kena kreatif sikit. Cari cara nak dapatkan duit lebih untuk simpan. Ketiga, dan yang ni penting, bila dapat duit tu, asingkan terus. Jangan tunggu-tunggu. Dan keempat, pastikan kita simpan duit tu di tempat yang betul. Macam mana nak cari duit tambahan? Kat sini ada beberapa idea yang best. Cuba amalkan konsep bayar diri sendiri dulu. Gaji masuk je, terus set auto transfer ke akaun simpanan. Atau cuba potong satu perbelanjaan kecil. Contoh, kurangkan beli kopi mahal sekali seminggu. Nampak sikit, tapi sebulan dah berapa kan? Dapat bonus atau duit raya? Jangan belanja semua. Simpan separuh. Setiap ringgit tu penting. Anda dah mula kumpul duit sikit-sikit. Tahniah. Tapi persoalan seterusnya, kat mana tempat terbaik nak simpan duit ni? Ini soalan yang sangat-sangat penting. Sebab kalau salah tempat simpan, dana kita mungkin tak efektif. Akaun yang kita pilih tu mesti ada 4 ciri utama ni.
Nombor 1, ia mesti selamat. Kita tak nak duit pokok kita hilang. Nombor 2, ia mesti mudah diakses. Yalah, kalau kecemasan, kita nak guna duit tu cepat kan? Nombor 3, kalau boleh biarlah ia bagi sikit pulangan untuk lawan sikit kenaikan harga barang. Dan yang keempat, paling penting, ia mesti diasingkan dari akaun belanja harian kita. Kalau tak, memang senang sangat terpakai. Contoh yang baik kat Malaysia ni macam akaun simpanan berpulangan tinggi atau unit amanah berisiko rendah macam ASB. Okey, berjaya kumpul duit tu baru separuh jalan. Separuh lagi perjuangan adalah tentang macam mana nak jaga duit tu dengan penuh disiplin. Jom kita tengok 2 peraturan emas yang anda mesti ikut. Ini dia peraturan nombor 1 dan ia tak boleh dirunding langsung. Dengar betul-betul, dana ini hanya untuk kecemasan. Jualan 12.12 tu bukan kecemasan. Nak tukar sport rim baru pun bukan kecemasan. Kena ada disiplin yang tinggi untuk tak sentuh duit ni. Peraturan kedua pula sama pentingnya. Kalau anda terpaksa guna sebahagian dari dana tu, dan percayalah, satu hari nanti anda mungkin perlu gunakannya, keutamaan nombor 1 anda selepas itu ialah untuk isikannya semula. Top up balik secepat mungkin. Jangan biarkan jaring keselamatan anda berlubang lama-lama. Akhir sekali, jom kita lihat gambaran yang lebih besar. Kenapa kita susah payah buat semua ni? Sebenarnya, ia bukan sekadar tentang mengumpul duit. Ia adalah tentang membina satu tapak yang kukuh untuk kebebasan kewangan dan yang lebih penting, untuk ketenangan fikiran kita sendiri. Jadi, inilah takeaway paling penting yang saya nak anda ingat. Tabung kecemasan ni bukan pilihan, bukan nice to have, ia adalah satu kemestian. Sebelum anda fikir nak melabur dalam saham ke, kripto ke, pastikan dulu safety net ni dah siap sedia. Ini akan lindungi pelaburan anda daripada terpaksa dijual pada waktu yang tak sepatutnya. So, kita kembali kepada soalan di awal tadi tapi dengan pandangan baru. Lepas kita dah bincang semua ni, pelampung keuangan anda dah sedia ke? Kalau jawapannya belum, tak apa. Hari ini adalah hari yang paling sesuai untuk mula membinanya.